Okey Koma, ini kali Tari nak menunjukkan satu video dekat Koma, di mana video ni video rare Koma. Ini bukan AI Koma. Koma jangan ingat ni AI ini real Koma. Jangan nak duk kaji-kaji lagi dah. Koma tengok ni ada satu video nak menunjukkan kucing ni pun ada perasaan. Koma tengok anak kucing ni dah jatuh ke bawah. Koma tengok mak dia dengan abang long apa nak buat. Macam mana dia nak buat tu? Koma tengok ni mereka tu depa terpinggir-pinggir nampak? Koma tengok mak dia akan turun kat bawah. Mak dia akan lompat. Nampak? Kau menengok maknanya demon ni semua ada perasaan. Kau menengok mak dia dah cakap dengan anak dia. Abang, kita tak tahu. Mak dia tengah bercakap nanti. Mak dia tunjukkan cara nak panjat. Kamu nengok je mak panjat. Kamu ikut dia. Yang kamu panjat tempat tadi salah. Kau menengok aku panjat. Pap, dia panjat, nampak? Maknanya apa? Maknanya demon ni pun ada perasaan. Nampak? Jadi bila anak dia dah tengok mak dia naik kat situ, dia akan pergi kat situ pula. Kau menengok tak? Cerdik tak? Maknanya Koma lepas ni Koma jangan suka-suka nanya binatang. Demon ni pada perasaan demon tengok. Udah naik kat situ, nampak? Berjaya kan? Nampak? Sikit-sikit pelan-pelan dia naik, nampak? Pelan-pelan rupa Mission Impossible Koma tengok. Nampak? Sikit lagi Koma tengok kan? Aku nengok ni pun rasa macam nak nolak punggung naik ke atas. Sikit lagi. Nampak? Abang Lu dia kata sikit lagi. Mak dia kata sikit lagi. Kita tak tahulah, kita tak dengar. Nampak? Alhamdulillah Koma. Nampak berjaya kan? Alhamdulillah selamat Koma. Nampak? Lepas ni jangan naik binatang. Lemur pada perasaan Koma. Walah.